Okay guys, sekarang ni kita nak review bilik dekat area Sepang. Start dengan harga RM550. Macam biasa, smart lock door dekat pintu masuk. Ada fire extinguisher. Okay, satu lagi benda yang penting, ini smart meter untuk setiap bilik. Kalau korang pakai aircon dekat bilik nombor 1, dia charge kat bilik nombor 1. Okay, kalau tengok dekat area kitchen, semua complete set. Ada microwave, water dispenser semua. Bahagian yard pun dah ada washing machine. Senang, tak payah nak pergi Dobby self-service. Dia ada peti ais sharing yang besar. Okay, dekat common area pula nampak estetik Meja makan semua ada, lampu dia nampak sangat cantik. Dia ada rak kasut sekali dengan yang tampal-tampal tu dia punya roof lah Okay, bilik yang pertama ada peti ais private. Bukan kat dapur je, dekat bilik pun ada. Senang cerita, semua bilik fully furnished. Ada peti ais, ada lemari, tilam queen, study table pun ada. Yang penting aircon pun disediakan juga. Ni pula bilik air yang dekat luar untuk bilik yang tak ada bilik air kat dalam. Nampak luas guys Kalau korang ada bajet lebih sikit, master bedroom ni sesuai untuk korang. Ada peti ais, ada lemari, ngam. Ada aircon dan ada bilik air yang tersendiri. Korang tak payah nak kongsi-kongsi dengan orang lain. Okay guys, kalau korang berminat dengan bilik macam ni, okay, start daripada RM550. Okay, dekat Sepang. Kalau dekat dengan tempat kerja korang, tengah mencari bilik sewa, boleh klik link dekat bio.